Apa nama kapal ni? Ada nama tak? Ada nama tak? William. Sama ada cerita kan, kat Malaysia kita tak berapa faham sangat, melainkan orang Kedah yang kebun bila daun getah luruh. Di sini penghujung bulan ni semua habis, daun-daun ni luruh. Semua jatuh. Tinggal ranting je. Tinggal ranting. Itu kita balik macam mana boleh keluar daun balik? Tak ada. Lepas itu dia akan botak lah sampai bulan berapa? Bulan 4 musim bunga. Bulan 4 baru tumbuh balik. Ini lah yang pusing ni, blight tall shade ni. Kalau tuan nak beli pun Di tempat ni. Semua jual ni. dia badan kebajikan. Ni kapal yang kita pusing satu UK ni. Korang pakai sail lah, tak pakai minyak. Dia sailing pakai ni pakai layar. Pakai ni. Oh, ini yang kita nampak tadi berpusing. Yang tu dia panggil Douglas fir. Haji Anu tahu? Haji nama apa Haji? Ayub. Haji Ayub. Haji Ayub. Douglas fir tahu Haji? Tak tahu. Tu kayu yang buat kayu layar tu. Oh, kayu layar ni. Apa nama kapal ni? Ada nama tak? Ada nama tak? Williams. Ini apa kapal layang William. William. Kapal layang ni mereka guna untuk pusing England. Kalau tempoh untuk pusing England ni katanya 3 bulan. Melayak pusing England. Kita pergi kapal dekat sikit. InsyaAllah. Dan apa Jamalulai, dia pernah belayak bersama-sama dengan kapal itulah. Dengan jemaah-jemaah dia. Wind, kira angin terbang. So we are going to see Mr. William. Berapa orang boleh naik maksimum? Tahun 3 tahun lepas insurans dah revise balik, walaupun ada 20 katil, tapi sekarang permit untuk 16 orang je. 16 orang. Dapur semua ada. Dalam ni orang dalam selesa boleh. Dapur, toilet ada 2. Kapal ni yang pergi ke Kutub Selatan. Kapal pertama yang pergi Kutub Selatan. Nama dia William Haji. Williams tu. Williams tu. William 2. William 2. 3 ni depan ada 3 layar. Lepas tu 2 layar yang tu. Panjang 40 kaki dah. Daripada ujung ke ujung 30 meter. 30 meter. Sama juga dengan layar kata ni. Itu memang satu. Mana kata semua kena belajar lah nak bawa naik layar apa-apa semua dah. Layar tu. Nak bawa naik layar ni mungkin dalam 10 orang lah. Satu layar ni. Oh, dia tak ada yang duduk atas tu, yang Pirate of Caribbean yang duduk atas tengok tu tak ada. Ada? Tangga bila apa tersangkut kita naik atas. Tali. Kalau lewat sikit kita boleh masuk dalam ni. Ini dia tak boleh terus tak pakai minyak, terus pakai layar je. Dan pakai angin sebenarnya lebih laju kalau pakai enjin lagi. Kita lebih, kalau macam ni lebih daripada 10 nautical mile. Tebai nama. Angin. Dia tak boleh kalau angin datang daripada sini jangan. Lagi angin datang daripada sini kita kena pergi 45 darjah. Ini maksimum kita boleh pergi. Kita jalan zigzag kan. Tapi bergerak ke depan. Daripada sini sampai Malaysia insya-Allah 3 bulan bayang. Habis pusing England pun 3 bulan, nak balik Malaysia 3 bulan. Kita sampai tunggu mahalah duduk satu malam. Oh, lepak-lepak main-main lah. Orang datang apa ni buat pameran apa semua. Kalau itu boleh pergi. Kena ini lah. Tu heran pusing England kat mana 3 bulan. Indonesia ada 17,000 pulau kan. Oh ni ada tulis ni William tu. Macam ni. Alright, ada tulis William tu on the 19th February 1819. Oh ini kapal lama bukan kapal baru. Antara salah satu ikatan kita kena belajar macam mana nak mengikat kan. Pandu arah. Nak kena ambil gambar ni je senang. 24 meter on deck. 70 meter shorter than the original. On the 19th February latitude. Okay, similar vessel original to the original. A Baltic trader 1914 in Denmark. Cerita. Saya sini ada. Saya. Alright. Saya sini William juga ada. William juga ada. Saya ini kapal saya juga punya. Jangan kita nak talim ni. Tak kiamat lagi. Tak tahu itu dari mana kata bayi yang terakhir sebelum mati 40,000 tahun bawa dalam kubur. Itu kalau orang tak beriman kalau beriman sekejap je. Ni kena penuh ni kan. Kira dah penuh dah. Masya Allah yang buat. Pelik lah. Kita tak boleh fikir lah.
Kubah ni memang banyak bangunan dari kubah dak yang ni hijau ni. Tak ada, kalau tak kita nak take away pun tak apa juga. Kalau korang rasa lambat, take away pun boleh. At least take away lah. Tapi mana nak jumpa di sini kopi-kopi teh ni memang tak ada lah. Kalau tak on the way ni tak apa lah kalau ada on the way. Haji doa je kalau Allah Ta'ala ni. Tu ketika ni kami doa nak durian keluar di baling. Hari-hari dapat seorang jemaah bawa 2 biji. Seorang jemaah bawa 2 biji. Amir sat jemaah pedal Pakistan ni kata haram. Dia kata. Last dia makan. Kata lepas sebab bau busuk masuk masjid. Dia pun ni. Lepas tu tiba-tiba saya kena kejut pukul 2 pagi. Amir sat ni kejut. Dia nak cuba buka durian tu tak boleh. 2 pagi 2 pagi dia kejut. Jenuh dia letak kat perut, letak kat mana semua tak boleh apa nak. Dia pun makan haram. Saya tolong buka lepas tu dia lagi awal lagi Dia 2 pagi lah 2 pagi. Apa sebenarnya nak siasat sebenarnya dapat makan tu apa. Kalau belum ada rasa dia kan, belum rasa belum tahu. Dia nak makan tu. Kat masjid tu, yang imam tu yang bawa kita jalan kat golf club tu kan budak anak dia. Oh, so smelly. Tapi dia tak pernah dia tengok YouTube je. Aku cakap mana kau boleh tengok YouTube. Kau cakap durian ni bau busuk. Kau tak cuba. Government apa? Ministry of Education kejar. Singapura tak sekolah dengan anak boleh kena ini. Kena tangkap. Kena saman. Dia compulsory sampai umur orang dulu 12 tu. Sekarang 15 dia kena sekolah. Perempuan. Terus yang kecil yang 7 tahun dapat masuk darjah 1 madrasah. So dia orang pindah Johor. Sekolah kat sana. Yang nombor 2 semua okey lah. Nombor 2 semua dia orang belajar sana. Belajar Malaysia lah anak saya banyak. Yang lelaki tu kat Janda Baik. Yang perempuan tu kat si Petaling belakang tu. Ini di Pekan ni pun dah lebih 1000 tahun lah. Daram ni. Yang Ashraf punya anak nombor 2 kan ada Yusof tu. Kan belajar dengan anaknya juga kan. Hantar punya anak kan. Ashraf punya anak dia kahwin dengan anak saya nombor 3. InsyaAllah. Dapat 1. Yang Yusof tu? Yusof. Ni hari diorang pergi Johor diorang dengan Yusof kahwin dengan anak saya nombor 3. Yang nombor 3 ni anak perempuan dia belajar, dia hafal Quran dia kat si Petaling, perempuannya. Manda Hamzah. Lepas tu dia habis dia kat Tambuah dia kat Johor. Yusof ni dia pendiam sikit daripada abang ni. Yusof memang paling pendiam. Saya tanya dia waktu apa tau, tahun 2020 2020 saya rasa kat ini, tempat Raivin. Dia time tu nak keluar 40 hari. Kali kita time tu kat Pakistan lah. Saya tanya dia, Sob, dah ini tak? Cakap, cik, saya tengah keluar. Okey, nanti saya istiarah.